Tapi macam mana dia faham Tuhan? Kalau tanya Tuhan tu macam mana, ini sebelum kedatangan Kristian lah kan. Ya. Kalau ditanya orang Iban tu, apa yang dia faham berdasarkan adat dia, kehidupan dia kan, custom dia. Okey, apa yang dia faham bila kata Tuhan tu yang macam mana? Kita ni sembah Tuhan yang macam mana? Iya, Okey, ada tak betul. maklumat tentang tu? Fiza? Macam, kita dulu-dulu tuh Hmm. kita ikut nenek moyang kita, dia Hmm. orang nih berasaskan mimpi. Bila dia mimpi tuh dia tengok orang di dalam mimpi tuh macam badan dia tegap dengan pakai cawat dia, dengan bawa lembing. Dia berdiri tegak macam gitu kita mimpilah oh ini memang orang kami panggil orang Panggau Libau tuh, orang yang kira percaya pada orang tulah, Macam pahlawan tu ni? pahlawanlah Tapi kita anggap dulu-dulu. dia macam Tuhan ke atau wakil Bukan, Tuhan ke atau wali ke atau macam mana? kita Orang anggap dia keramat ke? macam Tuhan tolong kita. Kita dulu tak tahu apa itu Tuhan, kita cakap Jadi petaralah. kalau kita mimpi lelaki yang keluar tadi yang nampak gagah macam pahlawan, adakah anggapannya itu Tuhan ataupun gambarannya atau macam mana? Itu kita tak faham ni. Ada setengah orang ambil mimpi macam gini, dia sendiri mengatakan, "Oh saya ini dari orang orang, Panggau Libau." Panggau Libau tu bahasa Iban tuh, Hmm. dari orang Kayangan lah kalau Hmm. dibahasakan dalam bahasa Hmm. Melayu, orang Kayangan lah. Hmm. Macam orang gaib lah macam Hmm. gitu. Jadi Hmm. kita percaya dia ada 2, satu dipanggil cakap Iban dipanggil Keling, orang Panggau Libau, lagi yang satu lagi tu perempuan, kita panggil Kumang. Kumang ni orang yang datang daripada alam-alam yang kita tak nampak, alam gaib Ustaz. Jadi kita percaya dengan benda tu, bila orang tu dia bercakap, okey tahun ni kau macam ni, macam ni. Kita setiap tahun kita buat ritual untuk yang kita ambil mimpi tu, dia cakap orang Panggau Libau ni kita tak boleh langgar peraturan dia, sebab kita percaya pada benda tu Ustaz, Okey, okey, kat okey. kampung. Maknanya banyaklah Banyak kepercayaan, ya, peraturan-peraturan yang Betul. betul, sumbernya pun kita tak tahu manalah. tak tahu Ada. Ustaz. Dan kalau kita buat macam ni mungkin dapat kebaikan, kalau kita langgar macam ni mungkin dapat Betul, mudarat, iya itulah betul, musibah, iya betul? betul. Okey, sikit lagi lah, cara sembahyang macam mana? Cara mereka menyembah? Menyembah, okey. Cara kita Iban ni kalau kita menyembah kita ada buat satu ritual tu, kita ada buat pulut, pulut tu kita masak, lepas tu kita ada buat macam, apa nama tu Ustaz, macam cucu-cucu pisang, macam cucu pisang lah, dia ada satu penyaran kami panggil. Penyaran tu, Okey. kuih yang orang sekarang ni panggil kuih cucu Jawa lah. Dia ada dekat situ. Lepas tu kita ambil padi tu kita buat dalam kuali, kita sangai, dia peletup-peletup-peletup tu macam gitu kan.